Seterusnya seperti Encik Jamaluddin. Seterusnya ada banyak nama Encik Mokhtar bin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Kuasa untuk pusat aduan dari Johor dan memberi ruang bagi saya untuk menguji pendapatlah pada hari ini. Jadi saya punya aduan berkenaan dengan permohonan tanah beton diberi kurnia. Jumlah tanah untuk rumah murah rakyat Johor yang telah dibina pada 1984 dengan 1995 adalah 475 unit. 475 rumah. Kos rendah. Makluman tuan, segala dokumen telah diserahkan melalui Ustaz Azam selama 29 bulan untuk bukti. Jadi saya tidak cerita sikit. Saya telah hidup di negeri Johor ni 60 tahun ni. 30 tahun lebih saya menetap di Mesir dan saya kerja di sana. Malangnya saya kerja Kementerian Kesihatan, tidak kerja di dapat tanah. Seksinya gini tu. Tak, saya nak cakap pada kecil dia, kalau nak tanah murah, nak tanah berduit, kerja di dapat tanah. Kalau betul saya tuduhan ni, kalau boleh terima. Kalau minta tuan, kalau kata saya menyeleweng kepada pendapat ni, tuan sekat saya boleh. Kalau apa yang tak benar, ini saya punya idea dan diterima tak terima tu. Kerana apa saya terlalu kecewa selama 60 tahun. Saya telah mencet, saya ganjaran saya 100 tahun. Ini diri saya yang berkaitan dengan diri saya ini. 100 ribu sekarang memang tak memungkinkan saya punya sebuah rumah dengan sedikit harta tanah untuk tanah. Ini sekali rumah telah dibina. Rumah telah dibina kuat sebenarnya 16,800. Tapi kita tak dapat. Saya tak ada jalan saya miskin kan. Untuk apa tanah tu masih betul tadi RM40 masih di bawah ini sekarang. Tapi rumah telah dibina. Rumah telah dijelaskan hutang. Lepas syarikat yang buat sekarang. Syarikat ada kerajaan Johor. Mana kerajaan bina atas tanah Johor. Kemudian sampai sekarang dia tak tukar status. Tak tukar status. Implikasinya untuk penduduk tanah betul ni, saya rasa semua orang maklum kan. Saya tak faham undang, tapi saya tahu kalau tanah betul ni bila-bila masa dia bila diisytiharkan untuk buat pembangunan, kita akan tersikir di keluarga. Mudah-mudahan kalau dia dapat bagi kita pengkasan, tak memungkinkan kita dapat sebuah rumah gantian ini. Jadi saya berdiri sini, saya dulu Saya nak tanya sikit. Apa setakat ni dah tak ada orang berani di bawah kepada tak. Ini jawapan saya. Saya terlalu kecewa sehingga saya setelah pergi pada aduan ni, segala saluran telah saya pergi. Maksud saya daripada ketua kampung sampai aduan kepada ketua pemuda UMNO kampung, sampai kepada Jabatan UMNO, sampai kepada wakil rakyat parlimen yang diwakili oleh Datuk Dr. Latif Timbalan Menteri Pertahanan Menteri, dan adun Nurul Muswari, adun Tengaruh. Jadi malangnya jawapan yang paling tinggi saya terima atas aduan saya tu, mudah-mudahan saya dapat bantuan. Tapi jawapan dia, saya sendiri yang terima. Dia kata saya pun ada tanah di Mesir, tapi di Batu Tiga. Maksudnya kalau di Mesir itu kan di Batu Tiga tanah kubur. Tidak penting kan detail. Jawapan satu orang YB boleh melawak dengan saya. Memang dia bos saya dulu Mesir, memang dia boleh lawak saya, tapi jawapan tu tidak membantu saya ke. Saya mohon sebab aku ini masalah begitu, memanglah jawapan dia kerajaan begitu boleh kuasa. Dia boleh cakap kita jadi bola. Itu kepada militer Encik Mokhtar. Kenapa dia tak bagi tanah belah? Sedangkan maknanya tanah tu kerajaan yang buat, benda ada rumah.
itulah yang sebenarnya nampak. Yang patutnya Tuan boleh tolongkan. Kalau kan yang di PA yang saya nampak tak, saya pergi PPA dulu pengaduan orang. Jawapan dia lah sampai pada tuan kerajaan negeri, sampai pada pejabat daerah. Jawapan dia ini kuasa tuan kerajaan negeri. Tuan kerajaan negeri itu siapa? Kita itu yang memerintah begitu. MD kan. Saya harapkan wakil-wakil rakyat kita kalau memperluangkan ini sampailah pada Dewan Undangan Negeri, kerana kuasa Dewan Undangan Negeri. Kita cerita kat kampung, saya cakap saya berdiri seorang dengan tanda menghibur. Pasal apa? Saya bukannya ahli parti mana-mana kan. Jadi bila saya cakap, itu pun saya kemantap. Sedangkan saya berjuang ni 470 minit, saya berdiri seorang, tak ada siapa sokongan. Pasal apa saya nak pergi? Tak ada apa lagi saya nak pergi. Saya jumpa Ustaz Azhar, boleh tak bantu saya untuk menyampaikan pandangan saya? Saya cakap macam ni, bila dia jawab, dia kata Tuan akan dapat grant setelah melunaskan hutang. Saya betul hutang setakat 2011, saya hutang 10,800 dapat tanah dengan tol RM40 sebulan. Logik tak seorang tanah dapat tanah 3 hektar dikurniakan dengan premium dia dalam 300 je. Saya kena 10,000 lebih, bukan saya tak mampu. 475 unit tu bukan semua orang senang. Saya tak boleh kena saya. Saya boleh minta dengan wakil rakyat, saya acceptkan sikit. Minta saya RM1,080 untuk saya sesuai tanah dan saya tak boleh bantu. Kek, dia kenapa dia senyap? Tak kena tanya satu. Apa ni, kerana ramai kita dapat 170. Takkan tak ada tentunya terpaksa bertindak? Tak, sebenarnya ada. Itu saya cakap. Waktu itu betul-betul Lampung yang kita harapkan dengan anu. Tak, saya orang Mandang. Dia cakap betul. Awak duduk Lampung, berjuangkan untuk orang Lampung. Saya berjuang untuk apa? Kebenaran ramai, bukan saya betul sendiri. Kalau 475 orang, berapa banyak orang susah? Sebab tu saya tergolong dalam orang miskin, lebih miskin daripada orang miskin. Rumah orang miskin kita pun 3,000. Rumah saya 16,800. Harga 16,800 ada dokumen dia. 16,800. Perjanjian tak? Tak, perjanjian dia itu cakap pastikanlah tol. Sehingga sekarang orang yang belum mati hutang masih kekal dengan RM40. Masa bayar 16,000 atas sifat beli rumah lah. Tak, RM80 sebulan itu kan. Sehingga habis hutang. Bayar Dan saya kata bayar pejabat itu perumahan yang bergerakkan. Dia punya status sama dengan macam rumah dekat itu. dia tidak ada perjanjian jual beli lah. Tak, dia sekarang ni dia macam berikuran. Sekarang ni dia kata dia boleh awak saya bagi grant, tapi awak bayar premium selama 30 tahun awak duduk. Dan saya tak mahu. Saya nak ikhtiarkan sebagai dunia. Kita tak nak pergi di latar tu. Mana dunia tadi almarhum macam mana pun dia tak hasil pun kan. Tapi tak sampai mungkin kita bayar 10,000 lebih. Sedangkan orang tanah 3-4 ekar premium dia baru 300 je. Bukan kata kita nak beri. Kerajaan ambil lah premium yang sesuai. Masa rumah tu ada sebagai dokumen perjanjian dengan kerajaan. Semua ada. Saya terakhir 29 dulu saya serah perintah. Okey. Terima kasih. Jadi sebagai orang kata untuk apa dia cadangan itu, saya kalau dah nak harapankan pada itu, dia cakap saya cadangkan adakan pilihan raya kecil. Memang orang tahu campur saya nak hati kan. Kalau saya tak kenal kau pada DPA, minta adakan pilihan raya kecil, kerana apa? Daripada pusat sampai negeri semua berambah turun. Kalau masalah kita, saya cakap ketua kampung buka. Masalah apa? Yes boss, no problem. Dia tak nak susahkan dia punya bos dia kan. Kita sebagai ketua kampung, kita dah cakap usulkan masalah rakyat. Kerajaan kata dia tak dengar. Wakil rakyat tak sampaikan pada Dewan Undangan Negeri.
Jangan selain daripada pihak kecil apa ni? Saya kalau kecil ni saya cakap kita cadangkan kalau hidup. Jadi cara ini payah nak laksanakan. Memang payah. Kita campur lawak ni sikit. Aku dah petang ni. Nanti sambungan tu. Cadangan yang kedua ni saya cakap hidup-hidup persepsi. Kalau hidup-hidup persepsi, kalau nak tanam, nak diatur, kalau kita tuan politik, pergi pulang belakanglah. Kalau kita nak ada tanah dunia kita senang, pergilah dapat kerja ke tanah suruh nak. Pasal apa saya boleh check komputer saya rumah tanah dulu kali sampai sekarang saya topat rumah tanah RM10 jika saya buat ketik untuk itu belanja kawan saya minum air RM10 tanah bila interview balik tak ada. Awak dah ada rumah, awak dah ada itu tanah, kita ada tanah, kita tak tahu lagi. Cuba semak dalam komputer 60 tahun dulu ada nama dia IC 5204015561 jabat tanah berapa harga orang yang tanah tu kan tak susah nak semak orang tanah. Saya tak maaf lah, saya cakap ni saya semua cakap saya tak ada marah perasaan saya ni memanglah betul rasa pendidikan betul lah. Sedangkan orang yang dapat tu senang-senang je tanah yang strategik Ada jalan lain? tak ada, tak saya nak pergi tu je. Pasal apa yang mudah tu mudah sangat dapat jual kita seksa berpuluh tahun tadi. Contoh saya letak itulah itulah harga yang asas pada hidup itu. Kalau tak dapat tanah air pun saya rela. Okey, Terima kasih.